Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel saya, yakni YouTube channel Atik. Pada hari ini, kita akan belajar tentang cara untuk mencipta suatu kit inovasi digital menggunakan Gemini Canvas. Jadi yang pertama sekali, kita perlu membuka Gemini dulu. Hanya perlu type di Google, Gemini. Kemudian akan keluar sebegini dan kita tekanlah Google Gemini itu. Kemudian kita tekan tambah dan tekan Canvas. Jadi sedikit latar tentang Gemini Canvas ni. Jadi Gemini Canvas merupakan ruang kerja interaktif dalam Google Gemini yang membantu guru membina kandungan pengajaran seperti nota, permainan, latihan dan aktiviti kreatif secara lebih tersusun. Jadi dalam contoh ini, saya akan menggunakan Gemini Canvas untuk membina kit inovasi tata bahasa berbentuk permainan interaktif. Jadi langkah yang pertama, kita dah pergi ke Gemini Canvas itu. Seterusnya, kita minta ChatGPT untuk sediakan prompt untuk kita gunakan, untuk kita menghasilkan kit inovasi itu. Jadi sebagaimana di sini, sebagai seorang guru pakar IT Bahasa Melayu, bantu saya sediakan prompt lengkap untuk digunakan dalam Gemini Canvas bagi membina sebuah kit inovasi yang lengkap untuk PDP Bahasa Melayu tahun 4 yang memfokuskan kata adjektif, cara, perasaan, pada cendera waktu. Kit inovasi mestilah bergamifikasi dan beranimasi serta memiliki pemeringkatan dari mudah ke sukar. Jadi ini antara promptnya lah, dan kita minta ChatGPT untuk sediakan prompt yang lebih lengkap. Okay, seterusnya kita hanya perlu untuk copy sahaja. Kemudian kita kembali semula ke Gemini Canvas tu dan kita tekan sahaja submit. Dan lihatlah bagaimana dia akan membuat. Gemini Canvas akan menggunakan coding untuk menghasilkan kit inovasi interaktif digital yang telah pun kita promptkan sebentar tadi. Dan kita tak perlu dah belajar coding dan segala macam. Jadi hanya perlu menggunakan Gemini Canvas sahaja dengan prompt yang betul daripada ChatGPT yang lengkap selengkapnya. Dah siap kita punya website. Bila mana kita buka apa yang kita download tu, dah siap kita punya website. Sangat mudah. Dah siap dalam sekelip mata sahaja. Tak sampai beberapa minit sudah siap dan boleh digunakan oleh murid-murid dan mereka boleh melaksanakan pembelajaran secara terbuka. Dan inilah yang dikatakan sebagai pendigitalan di dalam bilik darjah. Jadi selamat mencuba dan salam GEG di hati.